Hey guys, it's me and Sarah. Welcome back to my channel. Lama gila. Tinggal YouTube. Jom, kita start. Jom. Sudah semua sibuk. Hai. Kita akan jadi jodoh. Kita akan Yang badan kita. Okay. Makan kalori-kalori yang tak sepatutnya. Okay, so this is mine. This is Zana punya. Saya tak ambil. Yang ni Angah punya. Dah dia masih serabut lagi. Sekarang lagi 15 minit pukul 10. So, sekejap lagi lah kita update. 3. Kan? Bergerak sekarang. Dah jom. Sekarang 11.50. Mana ada ni kilo? Sekarang 11. Sekarang jam 11. 30 minit. Tak sampai. Ya kot. Pakai sini lah kot. Berjumpa kat sini ya. Kita nak makan ke? Kita nak makan. Tapi nak makan kat sini ya. Tak, sini je lah yang ada. Kita akan pergi ke tempat Pak lah nanti. Okay. Kita jumpa ya. Update Gelang Group sampai dah. Tapi kami nak makan dulu. Saya dah sampai. Kita dah sampai. Muka mereka. Kami aku siapa kat nak jadi pom-pom girl. Mari kita kenalkan dulu. So, yang ini Zana ataupun Zana. Ini Atika ataupun kita panggil Angah. Saya Aina lah. Boy. So, kita dah sampai dekat checkpoint untuk kami parking kereta kita. Baby, you stay here today, okay? Hari ni baby Beza. Oh, bocor. Hari ni baby jalan jauh sikit. So, Zana. Yes, I'm so nervous but so excited. Kita punya channel ni ada 2 host ya. Dia boleh jadi 3 kat sebentar lagi. Ya. What else? Pakai kasut tak? Kasut kat belakang. Zana tolong ambil boleh tak? Space lah. Jarak dia dalam 24. Jarak dia dalam 1.4 lah, 1.4 kilo. Kak Aina. Orang lain jaga Kak Aina. Tak pernah sedut ni. Risau kan? Ya Allah. Itu sedut. Macam sedut straw. Dapat? Dia tak pandai sedut. Mula. Sedut ni. Ni hang besar nak nyusu. Itu selesa. Dah panjang lah. Kak Ina tak minum apa? Ketat. Dia tak beli kau kalau Dua dia memang sikit. banyak. Pandai sedut ni. Ni kalau masuk vlog ni. Ni nak bagi tinggi. Dapat tak? Dapat. Semua. Berarti ajar masuk semua. Dapat dah. Baru. Dah. Okey, sampai. Terima kasih. Bagi Kak Aina, Shana. So far dia cari sedut dia lah. Itu awak beli tu awak test kejap kat rumah. Tak. Dia sedap angin. Aduh ya Allah. Pecah tu mek tu. Nasib baik lah nak tak beli. Alunya. Ni macam mana nak intro kat atas ni? Saya lah. Zana punya tu jatuh. Gerak dulu jari kaki. Dah gerak dulu pegang kaki tu. Kelingkang. Zana kan. Hai Angah. Hai, saya still okay lagi. Alhamdulillah. Jauh lagi ke lah? Jauh lagi. Lambat lagi nak sampai. Jauh di mata dekat di hati. Ya.
Hati dah sampai dah. Hati tu dah sampai. Hati dah sampai. Orang yang duk tahu. Belacan lah. Boleh. Galau. Kalau. Mantap. Okay, sana. Kak Ina. Hai. Nampak kamera hilang penat. Nampak kamera hilang penat. Kita nak pergi ke checkpoint 4. Okay, kita dah sampai. Hai. Dan kita punya akak kopi. Hai, akak kopi. Hai. Thank you sebab bawa beg. Ni mesti dah sampai awal ya. Dah lah dari CP1 kot. Sayang sikit lah. Akak kopi kita buat Maggi dengan kopi. Yang kita yang over. Tak apa. Yang penting kami over. Kembali Mil kita biar dulu. Biar dia rehat dulu. Tak nampak lagi. Sekejap lagi nampak ke? Orang ni dah salah Maggi lah. Pula dah. Salah Maggi. Salah Maggi. Nak makan Maggi. Semua orang tidur dulu nak tunggu abang kapek. Hangat. Baca kat kamera nak report. Kak Ina. Jam pukul berapa kah? Tidur dah. Zana dah tidur. Actually dah subuh. Tapi tak cerah lagi. Kita tunggu subuh sikit. Okay guys, kita dah sampai. Lagi subuh. Kita bangun. Tengok orang kapek. Saya dah tidur. Kita sudah lapar guys. Tutup. Sekejap. Okay. Kak Ina tengok dekat sini. Okay. Kita isi air sampai sini. Laju. Lagi dia gede. Okay. Ngam, cun. Ngam, soy. Jangan kelegak. Woi. Jangan bayang. Oh iya, sini juga ni. Kita apa tadi? Makan ya? Ha? Dah siap. Tapi satu lagi tak buat. Sebab tu takut kena tinggal. Kita tak kena tinggal. Orang capek dah datang guys. Angan mereka pun dia rasa hangat sikit badan. Tadi tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Panah. Sekejap mak sikit. Jom. Bagus kan? Nak ambil gambar. Rumah Zana. Jom berenang, jom. Nampak coki?
kita dalam sesi bergambar. Sekarang kita nak turun, kita nak naik lagi. View. Naik. Setelah muntah. Keren. Ni keren. Dia punya Berbaring-baring. keren tak melawak. Oh, memang betul tak melawak. Tak melawak langsung keren. Dia tu memang teruk lah cerita dia. Dia jatuh tu tak apa. Cadangnya nak bawa ayat. Seorang berapa? Seorang dua nak ambil ayat sendiri-sendiri. Masing-masing semua nak ambil ayat sendiri-sendiri. Lagi-lagi dia tak boleh sedut. Balik ayat aku. Ni semua. Sampai kat kopi aku minum. Kak Ina tak boleh sedut. Ina belum. Dah boleh minum lah. Dah pandai sedut. Dah pandai. Tak pandai sedut naknya. Tak apa, ayat Kak Ina saya dah masuk turun. Nah. Dia turun tak sangat. Jom kita ambil children. Kita nak pergi second view. Saya nak tengok sok tudung saya. Kita nak pergi ke second puncak. Tapi dia menurun. Lepas tu terus direct. Turun. Kita dekat second puncak. Dah tak larat kan? Beg pun dah pergi. Dah tak sabar nak turun balik. Makan nasi kampung. Dapat confident kat mana ni dengan muka banyak jerawat ni. Ya, biasa. Tak sabar. Kita nak. Nature mestilah dengan berry face. Yes. Zana, check. Ni. Diam. Intro nanti cantik kan? Kita dah sampai kat bawah. Sorry. Kita dah sampai kat bawah tapi tak sempat nak record. Sebab terus mandi, salin baju, whatsoever. Semua orang dah macam keletihan. So sekarang ni kita pergi lunch dulu dengan akak kopi ni. Dengan orang-orang lain lagi. Lepas tu lagi saya update lah. Okay, let's go. Hi guys. Makan tadi pun tak ada record. Makan tadi pun kelang kabut lah. Tak, ni Angah record lagi kan. Angah ada, okey. Hai korang, kita orang dah balik. Tengok dia orang pakai baju kelawar. Baju kelawar kali sama. Daripada mana? Gerik. Daripada gerik ke baju kelawar? Saya okey lagi lah. Masih terkawal lagi. Cuma dah tak apa-apa terkawal sebab nenek saya tu mengeruh tu Lena sampai mana tak tahu lah. Hilang tu ya. Hilang dari radar. Dia pun siap pergi shopping lah semua dah. Come. Okay guys. So, review untuk kita orang untuk Gunung Alai. So far, okey sangat. Try untuk beginner, okey lah. Dia tak ada lah mencanak sangat. Dia boleh lah. Cumanya Jangan makan 2 jam sebelum naik. Ubat tu penting lah. Ubat tolak angin tu penting. Sebab kita tak tahu pun kita rasa kita okey, tiba-tiba kita nak muntah. manjang keluar angin ni. Nasi keluar kat mulut. Lepas tu, Coca-Cola tu penting. 100 yang bergas tu penting. Yang tu kau tu cakap itu. Betul? Banyak lah kami belajar kan. Bawa pain relief, spray semua. Betul. Okey lah. Pakai stoki panjang. Takut baca. Bye. Okay lah, so itu saja daripada kita orang. So see you guys soon in our next vlog. Bye.